Jangan. Oh, jangan. Oh. Kita mengkau. Halo. Hai semua. Itu aku spray di kebun buah-buahan lah. Kebun hian. Itu pun dah selesai dah. Bala bos dua ya lepas rumput di dia lah dengan mesinnya main tarik surung tarik lah. Aku spray kawasan parit tebing-tebingnya. Inilah ya rumput pedih di tebas dua ya, susah nak potong pakai mesin tu. Saya pakai inilah spray pakai racun ni. Mana cukup kita bawa ini racun separuh aja. Mana yang cukup lah, nanti lain kali kita spray lagi. Saya pun dapat sikit ya. Lebih itu hari spray. Okay guys, hari ini kita start lah. Ketam guys, ketam beli di kat pasar tadi, pasar saja ya, masih hidup lagi guys. Segar. Kakak dia masak rebus ya kak. Dia masak rebus hari ini. Rebus lebih manis. Lebih manis daripada rebus biasa ya, tak digoreng. Garam, micing, bawang je. Serai pun ada. Apa nama? Bawang pun ada. Okey. Dia orang ada pembeli tadi ikan pari bakar guys. Sudah standby api sana lah. Okey, kita buat kerja dekat sini setengah hari. Nanti kita pergi ke laut sana. Ada yang kebun tengah Kobe. Kita pergi sana lah nanti. Okey guys, kita start buat kerja dekat sini dulu lah. Diorang dah mesin tadi. Saya spray lah. Okay, start spray. Tugas saya memang spray lah. Tugas diorang potong rumput. Okay guys, kita nak bagi dia sebati dulu guys. Tong kedua guys. Kita kedua lah, tadi dah dekat belakang sana. Kita spray. Sebelah ni kita sambung lagi guys. Belum cukup lagi guys. Ketiga guys. Sekarang ni kita ketiga. Tong ketiga. Sana dah habis. Sana dah habis sikit. Sini lagi dekat dahan pisang lagi guys. Tepi-tepi longkang. Kita nak spray lah. Okay guys, inilah kita punya video dekat kebun saja guys. Tak ada yang lain. Belum ada konten yang lain guys.
apa-apa saya buat sajalah apa yang mana yang terbaik. Mana yang terbaik saya buatlah. Minta maaf, minta sorry kalau yang video lain tak ada. Saya buat video dekat kebun saja guys. Ini berapa kali dah. Sini saja saya boleh buat konten, buat video, buat vlog. Okay guys. Okay, kita seterusnya lah. Spray rumput. Okay. Tunggu kakak. Kakak Ipa masak lagi. Dua menu, dua resipi hari ni dia masak guys. Ketam rebus dengan ikan pari bakar. Okay guys. Nanti untuk makan tengah hari kita start semula spray kawasan ni lah, sebelah sini dulu sampai dah habis baru sebelah sana nanti. Okay. Kita bagi seperti dulu guys. Kalau tak buat macam ni dia nanti takut bertumpuk-tumpuk guys. Kita spray. Kalau macam ni dia serata lah. Penapis tu biar saja. Okay guys, kita nak spray lah. Pasal kita tak ada buat ni, kita tak ada pakai penahan kita punya kamera ni guys. Kita buat kerja lah. Okay guys, dengan seterusnya lah. Ini saya guys. Kita spray dulu. Guys, tambah lagi guys, top up. Okey, ini bahan-bahannya untuk ikan pari, kunyit serai, tunggu bakar guys. Pakai kayu api guys. Ketam belum ada lagi. Oh, saya komen satu. Yang pari ya. Sambal bacaan. Oh, di sini main. Oh, cecah sambal. Mesti ke tuang ah, betul. Yang main ngupek kulit ah. Hari nak bakat kena rebus. Ya. Atau mesti di. Ya mesti ke tuang kulit ah. Sedap ya. Keempat guys, 4 tong guys, gilen. Siap.
Okay guys, sebelah sana lagi guys. Sebelah sini dah tengah, tepi sini, tepi sana, tepi sini siap. Sebelah tepi lagi 2 tong lah, 1 tong sebelah sana, 1 tong kat sini mungkin. Okay guys, sempadan dengan sebelah ni orang punya, sempadan sebelah sini pula jiran sebelah sana juga. Sebelah tu ada jiran orang punya guys, jiran sebelah. Okay guys, seterusnya lah tunggu sampai tengah hari. Kita tengok kita punya tadi kakak Mak Ja tengah masak lah. Tunggu sudah siap. Kita tengok dulu guys, dia punya masakan 2 menu hari ni. Okay, kita andoi sana pergi pondok. Okay guys, kita top up lagi guys. Kelima. Pulang pergi berehat dalam pukul 10 guys. Minum air dulu, lepas tu dia start balik. Tahu jam berapa sekarang guys. Okay guys, kena bateri untuk kan dah rehat lah. Okay guys, kita rehat dulu, biar dulu, bagi dia mereneh dulu dalam, bagi dia sebati. Kita pergi rehat dulu guys. Ini dulu lagi. Wow, ketam rebus guys. Wow, stop. Ada nggak jadi itu nggak ada. Ini dia guys. Oh, sedap guys. Kasam sultan guys. Wow, komplit guys. Oh, dibakar gas ke ikan deh. Saga ikan. Ikan apa kali? Kayak kesultan. Bukan sultan. Oh. Dia lemang. Kita tes nih guys. Ada kipas lagi 2. Ada solar lagi. Ada solar lagi. Tapi kenapa macam ni? Macam ni. Berlipat guys. Tidak tak tegak. Aduh. Okay guys, kita nak spray rumput yang tepi sebelah sana. Boleh lah. Rimas pakai dia guys. Betul-betul rimas pakai dia. Ya. Rimas pakai guys. Ada solar 2 biji guys. Okay, kita spray lah. Rimas guys. Berat. Pakai topi ni berat guys. Macam-macam jual dekat Shopee guys. Aduh. Okey lah.
Oke guys, kita macam orang bodoh. Oke guys, dah siap 1 tong. Mungkin boleh 1 tong lagi guys. Pari tunu, kita merebus. Sus sop terjun. Sop terjun. Timun. Alah kedainya. Tambah. Ada makan dong. Oke guys, kita dah selesai makan. Kita rehat dulu sekejap guys. Buah kelapa pun ada guys. Tadi kita ada piknik sikit guys dekat enjin tu. Oke guys, selepas kita makan tengah hari, barang pun dah dibuat. Apa tadi? Asah dia punya mata pisau enjin rumput. Hari ini kita spray lah sambung tadi. Alang-alang guys, tinggal sikit lagi. 1 kali ke 2 kali macam tu lah. Sambung yang sini tadi sampai hujung sana. Oke guys, kita sambung semula lah. Kita punya spray. Oke guys. Kita isi air dulu guys. Kini kok tadi. Oh nyujung iga bunta itu dah tuh. Halo iga bunta. Aduh. Ini apa kak? Oke guys. Kedua lah selepas kita rehat tadi. Last. Ini terakhir guys. Ini yang tong pun sudah habis. Dia punya stok sudah habis. Oke lah. Kita pergi jumpa mak dulu. Kita pergi turun dulu. Takut tombang guys dekat tong ni. Kita pergi jumpa mak dulu. Si budak kecil tu. Belalang, suka belalang. Kita cari belalang. Tangkap ya? Tangkap. Tangkap. Dia suka tengok. Tangkap ya? Sadak, cuba beli amak kak. Beli sadak kena nangkap ah. Saya suruh dia beli jaring guys. Tangkap boleh. Dah, nyak ya boleh. Berapa? Lain dah kebuntak kan nyak. Kamai hanya ngikat ke lain. Kalah hijau. Nyak buai. Padahal malok. Boleh pegai lai. Padahal malok. Ilat nangkap bahau. Ya mungkin buntak. Belalang. Lain kalau belalang enggak. Lagi ada dulu ya. Oh, gitu. Ada dulu ke panas. Enggak buntak. Bukan mimi sampai lawak. Hei, kita Lawan sakunca. Lawan pengabang. Lain tadi sih, ada kuat lain. Abang Don tadi pun, ya ada datang. Pergi kak kita 3. Hah? Oh, busi pang memang besar pang. Pada kemak kan, pada kemak. Besi belalang. Lalang aku. Cantik, ya kan? Tangkap, laju. Macam taman dah ini guys. Habis. Tengok kangkung tu kena pijak. Laju upah mana? Kami benar pus-pus. Upah sebenarnya hari ini. Oke guys, dah siap. Tong yang terakhir. Yang last tali lah. Tong dah last. Saya punya racun pun dah habis.
sekarang ni kita orang nak tukar arah pergi ke laut sana guys. Kebun dekat laut sana. Petang-petang sikit senang nak sukat longgok macam ni. Longgok macam ni. Tapi sana besar guys. Jadi kita tengoklah macam mana keadaan kita kat sana nanti. Okey. Kita on the way sana guys. Sini dah hampir siap. Tinggal sikit saja lagi guys. Tak cukup racun, tak apalah. Lain kali tengoklah minggu depan kita baru sambung balik lah. Sini macam-macam ada tanaman guys. Kelapa ada. Harap dia menjadilah. Dekat sini tak tahu lah, kering-kering. Apa masalah dia? Macam terbakar guys. Dia punya kelapa macam terbakar. Tapi cempedak okey. Subur guys. Itu dah baik. Nantilah mungkin balik daripada sana baru kita potong lah. Tidak lama guys. Lupa tadi. Saya ada bawa geraji untuk potong dia. Takut dia tinggi sangat guys. Kalau dia rendah, okey lah. Baru kita tengok dia punya keadaan cabang dia punya dahan guys. Baru tak tinggi. Okay guys, kita on the way balik ke pondok dengan kita punya keluarga tadi. Balik. Santai. Tebu. Sangat tulai. Jangan apa? Gula kena muat. Wine. Terus kumah lah kajang. Kumah. Nganjong gula. Tebu. Okay guys, kita baru sampai kat sini. Kebun sebelah sini. Tengok belakang tu. Ada jembatan konkret nanti kita buat sebelah sana. Okay guys, kita tengok sini lah. Kita nak sukat longgok-longgok hari ni guys. Kita punya projek hari ni serupa macam ni guys. Nanti kita tengok guys. Yang sebelah sana belum ke hilai sana. Dekat diorang sana. Nanti kita tengok macam mana. Hari ni kita buat kerja kat sana saja. Okay. Sampai ke terus ke sana lah. Belakang sana. Sebelah sini sudah siap. Sebelah sana belum lagi siap. Okay guys. Luhus. Langkau bang. Buat. Yun, atas lagi. Langkau. Itu. Tinggi. Timuak tinggi sikit kan. Tinggi, yang semua yang tinggi mah. Lapan itu banjir. Panas ya. Dapat. Mulai kebun. Dua beli kebun guys. Okay guys, itu saja daripada kita orang. Kita punya projek lah hari ini. Barang besok baru suka guys. Masa sekarang udah pun sudah gelap lah. Jam pun lewat, sudah dah 5 lebih dah. Dia punya tu besok bersukat. Tadi kita tengok ada kolam kat sana. Dia buat sebelah tu pun ada satu kolam. Ni pun dia buat parit lah. Okey. Kawan balik.
Ada orang jiran sebelah. Jiran sebelah tu dia pergi buat kerja dia lah. Ni pun dah siap dikorek. Okay guys, kita balik guys. Itu saja daripada kita. Okay, jangan lupa like, komen, subscribe dengan Abang Idiot. Okay, bye bye.